kami pun bukan yang muda lagi. So dengan cuaca sekarang memang risiko kesihatan lah yang amat kami ambil berat lah. Assalamualaikum, nama saya Aida Suzana bersama suami saya Syafizam, dan kami akan berangkat ke Madinah dahulu pada 24 Disember 2025. Pada kami, risiko yang kami risau of course lah dari segi kesihatan. Sebab kami pun bukan yang muda lagi. So dengan cuaca sekarang memang risiko kesihatan lah yang amat kami ambil berat lah untuk sebab ke tempat orang kan. Tu antara salah satu risiko yang kami cuba tangani lah. Of course lah dari segi kos kita kat sana kan, kalau di Malaysia di tempat sendiri kita tahulah macam mana tempat kita nak tuju, sekira kita tak sihat dan sebagainya. So dengan adanya takaful ini membantu kami untuk meringankan kepala ataupun supaya kita tak susah hati berada di tempat orang. So kita dah ada perlindungan yang boleh bantu kita sekiranya berlaku masalah kesihatan di sana, terutamanya masalah kos lah yang kita tak tahu macam mana kan. Dan alhamdulillah saya difahamkan dengan plan yang kami ambil ni, dia ada rawatan susulan sekiranya dah kembali ke Malaysia. Yang itu sangat memberi bonus yang besar lah buat plan yang kami ambil ni, yang membuatkan kami pilih dia. Alhamdulillah, terima kasih banyak kami ucapkan. Terakhir sekali saya nak minta izin kepada Haji dan Hajah untuk video ni kami post di social media sebagai awareness kepada jemaah yang lain juga. Boleh? Boleh. InsyaAllah boleh. Terima kasih, itu sahaja.